Pernahkah terfikir, adakah takdir seseorang itu boleh dicuri atau dipesongkan? Dalam kisah kuno yang penuh emosi ini, kita akan bongkar rahsia bagaimana kelemahan manusia dan helah licik bertembung dengan kehendak dan rancangan Tuhan yang Maha Kuasa. Ishak, yang mata sudah kabur di mamah usia, ingin sekali memberkati anak sulungnya, Esau. Tapi, dengan hati yang penuh keinginan, Yakub bersama ibunya Rebekah merancang helah. Yakub menyamar sebagai Esau, menipu bapanya yang tua, demi meraih berkat istimewa. Isaac berkata, "Semoga Tuhan memberimu embun dari langit dan tanah yang paling subur." Ya, berkat itu terucap, tapi adakah ia benar-benar hasil tipu daya, atau sebahagian dari rencana yang lebih besar? Esau yang berang dan sedih, berasa dikhianati. Kisah ini tunjukkan kompleksnya hati manusia dan akibat keputusan kita. Namun, di sebalik semua itu, kita dijemput untuk melihat kebesaran Tuhan. Walaupun ada kesilapan dan tipu daya, Dia tetap berdaulat. Rencananya sentiasa terlaksana, membuktikan kasih-Nya dan pengampunan-Nya. Mari kita serahkan segala-galanya kepada-Nya, kerana Dia tahu yang terbaik untuk kita semua.